kami. Jangan ganggu kerja kami. Woi. Cik, dia lari cik. Cik, dia lari Di cik. mana tu? Dah tahu salah. Marketing serta ayat yang mengelirukan semestinya mengaburi ramai pengunjung untuk datang membeli. Akan tetapi sebaliknya yang berlaku. Umpama kail panjang sejengkal asalkan tak kumpau. Itulah perumpamaan yang mengena tentang video ini. Saya Mutawif Maulana 666 ada laporannya. Tengok bang. Berapa satu ni, Bang? Macam-macam harga bang. Ada yang ni 50, yang ni 50 hingga 100, yang ni 200.5 sampai 300 abang. Serbuan ini dilakukan selepas pihak kami menerima aduan yang menekan-nekan. Sekiranya tidak menekan-nekan, maka tahun depanlah kami bertindak. Tengok. Kalau macam tu saya ambil yang ni ya, Bang. Cantik ni bang, yang ni bang. Yang ni tak boleh bang. Yang ni saya nak pakai bang. Kenapa tak boleh jual pula bang? Yang ni saya pakai. Yang ni saya letak sini sampel je bang. Habis tu kenapa letak kat sini? Saja bang. Nak bagi nampak banyak sikit kan. Aduh. Yang ni saya nak pakai bang. Abang pilih yang lain ya. Kalau yang ni cantik abang yang ni. Tu cantik original tu bang. Biru ni cantik juga bang. Yang ni biru ni ada rantai siap bang. Dalam plastik lagi bang. Dompet percuma bang. Tolak. Cuma- Tolak. Engkau ni dah tahu ada ambush hari ni. Motor tak isi minyak. Ni. Cepat. Salah apa ni? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang datang nak review Saya datang ni bukan nak review. Saya datang disebabkan ada aduan yang mengatakan abang punya kedai ni mengelirukan pihak orang ramai lah. Mengelirukan. Abang jual apa ni? Saya meniaga dompet je. Minta IC lesen bang. Kenapa je Marketing abang ni mengelirukan orang ramai. Jadi saya kena datang check lah. Bang, saya minta IC lesen meniaga. Ni lesen memandu. Lesen niaga tak adalah bang. Sebab saya niaga depan rumah je bang. Tak kisahlah meniaga depan rumah ke. Asal abang buka tapak, buka meja, itu dah kira meniaga lah. Dekat negara kita ni ada undang-undang. Kalau nak meniaga kena ada lesen. Salah bang, salah. Assistant? Baik, saya cek. Sita. Kau buat apa tu? Bukan Sita dia. Sita barang ni. Oh maaf. Biasa Sita orang. Jangan abang. Kejap. Jangan, abang. Saya kejap. Kau buat apa pula ni? Nak cek barang ni ori ataupun tak ke? Habis tu? Putusan. Kopi ori. Kopi ori Sita. Ori bang. Sita. Bang, ni barang ori bang. Tapi grade bandar bang. Ni ori bang. Salah. Cerita balai. Salah. Jangan ganggu kerja kami. Sita. Woi. Cik, dia lari cik. Cik, dia lari Di cik. mana tu? Dah tahu salah. Lari pula kau. Woi. Aku. Ni cik. Kau jangan lah. Cik. Dah. Tolong. Tolong cik. Mak, tolong. Siapa yang tulis ni? Saya lah. Jadi betul lah ni dompet percuma. Tak. Habis tu awak tulis dompet percuma ni. Jadi betul lah dompet percuma. Tak. Cuba cik baca betul-betul. Habis kat bawah tu. Mana ada? Saya nampak dompet percuma je. Ada yang kecil kat bawah tu. Cik baca betul-betul. Jangan buat boleh cik. Dompet percuma untuk pakai tidak melebihi 1 meter. Ini salah ni marketing awak ni. Kalau orang daripada jauh, dia tak nampak tulisan kecil ni. Dia nampak dompet percuma je. Itu sebablah saya tulis besar dompet percuma biar ada orang berhenti. Baru dia orang datang kedai saya. Jadi benda ni salah ni, marketing yang mengelirukan. Jadi saya terpaksa tahan awak lah. Jangan cik. Saya dah tulis tu. Yelah, dah tulis. Tapi awak tak tulis. Untuk pakai tidak melebihi 1 meter tu awak tak tulis besar. Tak apa Jom. Assistant, tangkap. Jangan cik. Mak. Aduh, tadi nak buang. Jangan nangis cik. Jangan nangis. Anak saya menangis-nangis cik. Isak-isak tadi. Sebab
Yelah, dah dia tulis dompet percuma. Saya naklah beli satu. Enak lah ambil satu. Ha. Siasatan mendapati pihak peniaga bersalah atas kesalahan marketing mengelirukan serta tidak memiliki lesen perniagaan. Jadi pihak peniaga akan ditahan dan akan dibawa ke pasti untuk belajar mengeja dengan betul. Saya Mutawif Maulana 666 melabuhkan tirai. Jom. Jap. Siapa pula ni? Jap. Awak siapa? Saya dari 445. 445 apa salah kita orang, cik? Kesalahan kau orang tidak memakai helmet dan melebihi berat. Turun. Tak ada lesen ni. Turun. Cik. Saya pun orang jambatan juga, cik. Dia incah, cik. Jambatan paling besar tau, jambatan Pulau Pinang. Jambatan tak jambatan. Kesalahan tetap kesalahan. Dia encah, cik. Aduh, cik. Counting lah, cik. Duduk. Sama-sama jambatan, sama-sama cari duit, cik. Cari makan. Counting tak ada counting. Ngejah, cik. Tak boleh. Ngejah, cik. Tak boleh. Jenayah membawa padah.